motor elektrik kita. Ya, okey, motor Yade. ES Pro ni. Okey, semua color dia. Biru, silver, hitam semua ada. Jangan risau. Dah ada stok lepas ni. Kalau korang nak demand color apa je. Ada lagi case video yang copy video aku yang dia buat scam. Sebaiklah bos aku ada info aku semalam, dia cakap, Adli, ada orang gunakan video awak lagi. Aduh, guys. So guys, korang kena hati-hati tau. Okay, kita tak ada buat promotion segila macam tu. Kita tak ada serendah harga macam tu. Korang pun sebenarnya boleh fikir logik. Okay, kepada korang, okay, yang kaki jackpot ni nak harga murah ni, tolong hati-hati. Okay, jangan terus pergi dekat macam scammer. Nanti korang dah tengok video yang Ali Vito tadi kan? Okay, video yang tadi ada tunjukkan tu, alright, itu adalah scammer lah. Kalau ikutkan ada lagi yang scammer gunakan lebih video. Ada dah banyak dah report, dah buat blog dan sebagainya. Okay, tapi ada lagi yang terbaru. So untuk korang yang mana nak kenal pasti, yang korang nak tahu yang korang berusaha dengan Adli betul, korang kena PM dekat nombor ni. Foto Adli setiap kali kalau buat video, Adli akan letak nombor ni. Ini nombor dia. Tapi kalau contoh korang cakap, saya ada berusaha dengan SA lain hari tu, boleh tak saya nak minta kepastian? Boleh, tak masalah. PM je nombor kat sini. Sebab apa? Kita tak nak ada berlaku kes hilang duit. Sebab apa? Benda-benda macam ni kita tak tanggung tau. Alright. Ini memang customer sendiri, memang kena kaji dulu. That's why Adli selalu buat video bagi korang tahu muka Adli macam mana, kita dekat mana. Okay. Kalau korang nak lagi selamat, yang mana berdekatan dekat tempat kita ni, korang boleh pergi dekat Seremban 2, iaitu M4 Smart Shop Seremban 2 WSA Bikers ni yang terbaru. Ni korang boleh tengok ni customer-customer kita yang datang walk in. Nampak? So ini adalah salah satu bukti ataupun cakap apa, trusted lah kita nak beritahu kat korang semua kan. Okay. Sebabnya kalau kes-kes macam scam ni, kadang-kadang dia suruh bayar depo dulu apa semua. Kita memang dah disahkan lah. Kalau kita suruh bayar depo pun, kita akan tunjuk result listing daripada loan. Okay, yang approve tu. Dan korang pun akan dapat call daripada pihak loan. Itu yang bagusnya. Alright. So yang ni korang nampak. Dah banyak dah customer datang hari ni, nak tengok motor apa semua. Korang pun boleh datang, tak ada masalah. Anytime saja. Kita start buka daripada pukul 10 sampailah pukul 6.30. Kalau macam hari Selasa, Khamis dan juga hari Sabtu, kita ada buat live malam. So kalau malam tu korang cakap, boleh tak saya nak pergi malam? Kadang-kadang saya tak sempat. Bincanglah dengan Adi dulu. Kita boleh ni. Sebab kadang-kadang malam tu kita nak fokus untuk buat live sebenarnya. Ataupun korang boleh masuk saja dalam live. Kalau korang jauh, boleh tengok dalam live Adi, betul tak? Alright, setakat ni itu saja. Adi beritahu kepada korang semua, hati-hati, tahu tak? Kalau nampak je harga murah, harga jackpot, yang mana kaki jackpot tu, jangan terlampau percaya sangat dengan posting macam tu. Alright, so hati-hati, make sure korang PM dulu nombor Adli dekat sini, nombor Adli dekat sini. Lepas tu nanti boleh sahkan dah. Alright, kena pasti Adli, call ke dan sebagainya. Alright, itu saja daripada Adli. Assalamualaikum. Kita jumpa the next video akan datang. Alright, bye-bye.